Assalamualaikum, salam sejahtera, salam memartabatkan budaya membaca. Peribahasa ada menyebut, tak kenal maka tak cinta. Jadi, izinkan saya perkenalkan diri. Saya Ina Syafia binti Indra Syahril. Saya berumur 12 tahun dan merupakan murid tahun 6 di Sekolah Kebangsaan Seri Bahagia yang terletak di Sungai Besar Selangor. Pada hari ini, saya sangat teruja untuk kongsikan sebuah buku yang bertajuk Teroka Sains Siri 4. Buku ini ditulis oleh Dr. Wan Fahmi dan Dr. Nur Anis. Merupakan terbitan Teroka Sains Sdn Bhd pada tahun 2021. Buku ini mempunyai sebanyak 151 muka surat. Buku ini berharga Rm35. Harganya sangat berpatutan dengan ilmu yang kita perolehi. Baiklah, saya akan kongsikan serba sedikit tentang buku ini. Di dalam buku ini, penulis membawa para pembaca mengembara dan meneroka pelbagai fakta sains yang menarik dan unik di 74 buah negara. Di dalam buku ini menerangkan tentang spesies haiwan yang terdapat di dalam beberapa buah negara seperti yang ditunjukkan dalam muka surat 132 ini. Subhanallah, sungguh kecil katak di negara Cuba. Katak kecil ini diberi nama Monte Ibrea Dovfrox dengan panjang badan 10 mm. Katak ini merupakan katak terkecil di dunia. Kecil-kecil cili padi. Walaupun kecil katak ini, namun ia mempunyai racun yang mampu melumpuhkan pemangsanya. Sangat berbahaya. Dari 70 buah negara yang ditulis dalam buku ini, saya paling tertarik dengan negara Sepanyol. Saya dapat mengetahui bahasa Sepanyol adalah bahasa kedua yang paling banyak dituturkan di dunia selepas bahasa Mandarin. Dianggarkan sebanyak 460 juta pentutur asli bahasa Sepanyol dari seluruh dunia. Akhir kata, buku ini sangat sesuai untuk dijadikan bahan bacaan kerana ia telah membuka minda saya tentang keajaiban dan keunikan flora dan fauna, juga alam semula jadi yang terdapat di setiap buah negara. Sekian, terima kasih.